Balik pada Aisyah, nanti kita akan cerita bila sampai pada Aisyah lagi hadis dia kita akan cerita tentang benda yang kita belum cerita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Nabi masuk pada Aisyah, kata Aisyah. Wa 'indaha imra'atun. Ada di sama Aisyah ni satu orang perempuan. Dia masuklah rumah. Mendengar Aisyah duduk dengan satu orang perempuan. Nabi kata, "Man hadhihi?" Nabi kata, "Siapa ni?" Ini juga menunjukkan tak salah lah. Suami bila dia masuk ke rumah, dia tengok ada orang isteri dia, dia tanya, "Siapa yang duduk dengan hang tu?" Tanya, "Abang ni pantang tengok orang perempuan nak tanya." Dah. Tanyalah orang masuklah rumah kita kan. Siapa yang duduk dengan hang? Kan? Nabi tanya dia, "Siapa yang duduk dengan hang?" Qalat, "Hadhihi fulana tadhkuru salataha." Aisyah kata, dia ni nama sekian. Hadis tak sebut. Rawi ni bagus, dia sembunyi nama perempuan tu. Dia ni, Allah, Masya Allah, mayang kuat, mayang malam, itu puasa tak berhenti. Tambah orang Melayu, ada puasa 3 bulan tu terus. Kira sahabat pun tak buat lah, orang Melayu buat. Dia semayang kuat. Nabi dengar dia cerita. Semayang tak putih ni, Rasulullah ni, dengan sunat, dengan apa, gimana. Nabi bila dengar, Nabi kata, "Ma alaikum bima tutiqun." Nabi kata, buat benda yang larat lah. Nabi kata yang berkemampuan. Fa wallahi la yamal. Demi Allah, Tuhan tak jemu hatta tamallu, melainkan kamu yang nanti jemu. Dan sesungguhnya agama yang Nabi suka ialah agama yang tuan yang mengamalkan itu sentiasa terus menerus di atas amalan dia. Bukan pulun ingat tentang kifiat kelebihan tahajud dalam Quran, dalam sunnah. Allah, minggu tu 2,5 jam dia tahajud. Dengan subuh-subuh terbang. Ataupun mai-mai minggu depan, tak larat dah, aku cukup dah kat seminggu ni. Tuhan tak mau macam tu. Tuhan tak mau. Dia mau sikit yang sunnah. Jangan hak wajib tu kena lah. Hak sunat ni sikit pun tak apa, tapi berterusan dan meningkat. Jangan pulun segeruk, akhirnya jadi masalah. Tu hak yang kita tengok setengah orang dulu dia rasa dia tak beramal dengan agama. Main-main semangat agama. Hari ni aku nak bagi derma semua alam. Tu jadi buang TV, buang cushion. Main 2 bulan menyesal. Pasal apa aku pergi buang itu tau. Dia agama dia tak mau macam tu. Dia mau kita rasional. Itu kepentingan guru, kepentingan syekh, kepentingan orang yang nak membimbing. Ialah dia membimbing orang yang ikut dia supaya menjadi tak melampau. Jadi tak melampau. Bila orang ni memang kadang-kadang dia teruk dulu, bila dia terkejut main nak jadi baik, kita kena bimbing dia. Dia main, saya ni lama terdedah aurat ni, mula hari ni saya azam, baru dengar ceramah petang tadi, insya-Allah saya nak tutup aurat. Bukan tutup biasa, saya nak pakai purdah. Kita kata pakai tutup aurat dulu lah, macam biasa tu. Purdah nanti kita bincang lagi sebulan 2 lah. Pakai tutup. Dia pil aja. Sehari dia buang lah. Main 2 minggu dia main selu pasal iman ni Yazid yang kus bertambah dan berkurang. Tak ada siapa ada dengar semangat kat dia kurang. Hadirin mukminin sekalian, Nabi bila tengok, Nabi tegur. Nabi kata, "Hai, ni suka. Amalan ni suka. Jangan lajak." Dan kita juga demikian. Hadis ni juga menunjukkan Nabi SAW bila tampak salah, Nabi perbetul. Dan demikian peranan orang alim. Jangan dengar, bukan betul duk sembahyang macam tu, tapi dia tak habaq kat kawan tu. Itu bukan orang alim. Bangun dan beritahu. Hadirin mukminin sekalian, yang itu salah. Hari itu ada orang murmur, saya bagi tahu sapu muka tak ada. Kata, ada orang tak setuju nanti. Agama bukan tunggu hang setuju. Agama bukan tunggu hang setuju. Tak ada. Kita kena bagi tuan-tuan sekalian bahasanya Rasulullah tak sapu muka. Orang Melayu banyak orang lagi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalam. Angguk apa? Tak ada. Kitab mana pun tak ada. Pengaruh Jepun. Hadirin mukminin sekalian, Nabi SAW sebab tu dia tak boleh takhirul bayan an waqtil hajah, dia panggil. Jangan melewatkan penerangan pada waktu diperlukan. Satu orang kata, "Saya ni datang bulanan tapi tak tahu macam mana nak kena semayang ke." Dia datang, dia cerita pada kita. Ni, saya nak bergerak pergi Kuala Lumpur ni minggu depan, tanya. Kawan nak semayang lah ni, tanya minggu depan lah nak semayang macam mana. Dia tak boleh melewatkan pertanyaan, melewatkan jawapan
sedangkan waktu dia tanya tu dia sangat perlukan. Tapi kalau tanya saya ni nak masuk saham sekian-sekian tu, boleh ke tahu segi syarak? Bila nak masuk? Dia ingat kalau orang kata boleh nak masuk, tunggu Ustaz aku dah kerja lagi aku jawab. Tak apalah bab saham kan. Ini bab semayang. Orang tanya Ustaz tak nanti dulu lah, saya sibuk. Bab tu bagi selesai lu kat dia. Ni aku bagi tahu kat hang dalam segi dalilnya tak ada. Hang tak usah buat. Lain kali hang nak detail jumpa aku lain. Misalnya Nabi SAW tengok perempuan tu silap dalam rumah dia, Nabi tak tangguh, terus Nabi beritahu, jangan nak lajak-lajak. Nabi kata, esok kau hang tinggal semua kot. Hang tak buat apa langsung, malam ni nak lajak. Nabi dia panggil tak boleh takhirul bayan daripada waktu hajat. Hadirin mukminin sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya agama ni bukan disukat dengan banyak dan sikit. Disukat dengan betul itu pun salah dengan tunjuk Nabi SAW. Kalau Nabi, kalau kita kata baguslah kalau banyak ibadat tu yang kita duk kalut ni tak mau ibadat. Tak, Nabi tak. Nabi suka. Jangan bagi lebih. Supaya akhirnya dia tidak menyimpang daripada hakikat yang sebenar. Hadirin mukminin sekalian, wallahu taala alam. Saya buka pada soalan sikit masa dah terlewat. Jika ada soalan, dan untuk kepada soalan sila ulurkan. Jika tak ditanya langsung soalan.